Sains Proses Skill, Tingkatan 5, Bab 8, Daya dan Tekanan. Mari kita lihat soalan kertas 2, bahagian C. Jumlah markah keseluruhan bagi soalan ini ialah 12 markah. Soalan ini dipecahkan kepada soalan A, B dan C. Mari kita jawab soalan bahagian A. Prinsip Pascal diaplikasikan dalam kehidupan harian. 1. Nyatakan dua kelebihan prinsip Pascal yang diaplikasikan pada peralatan klinikal seperti kerusi rawatan gigi. Soalan ini diberikan 2 markah. Kelebihan prinsip Pascal yang pertama ialah daya kecil dikenakan ke atas cecair menghasilkan tekanan yang dipindahkan ke seluruh cecair secara seragam. 2. Daya input kecil yang dikenakan menghasilkan daya output yang besar. Soalan A2. Pengukur tekanan darah, seperti sfigmomanometer menggunakan prinsip Pascal untuk mengukur tekanan darah. Terangkan. Perhatikan rajah yang diberikan. Ini merupakan sfigmomanometer. Soalan ini juga diberikan 2 markah. Jawapan bagi soalan ini ialah tekanan darah ialah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding arteri. Tekanan ini dipindahkan dalam salur darah secara seragam ke seluruh badan. Mari kita jawab soalan B pula. Baca dan fahami teks ini. Prinsip Bernoulli yang menghubungkaitkan halaju bendalir dan tekanan banyak diaplikasikan dalam kehidupan harian. Berikan penjelasan secara ringkas tentang prinsip Bernoulli dalam gerakan sebuah helikopter. Markah yang diberikan ialah 4 markah. Sebelum kita menjawab soalan ini, mari kita lihat gambar rajah sebuah helikopter dan kaitannya dengan prinsip Bernoulli. Ini ialah bilah rotor sebuah helikopter. Apabila bilah berputar, udara mengalir di atas dan di bawahnya. Bentuk airfoil menyebabkan udara mengalir lebih laju di atas bilah, mencipta tekanan udara rendah di atas dan tekanan udara tinggi di bawah, seperti yang diterangkan oleh prinsip Bernoulli. Perbezaan tekanan ini menghasilkan daya ke atas, iaitu daya angkat, yang menolak helikopter ke atas melawan beratnya. Mari kita kembali pada soalan B. Jawapan yang boleh diberikan adalah seperti berikut. Bendalir yang bergerak dengan halaju tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Apabila rotor sebuah helikopter berputar, aliran udara di bahagian atas berhalaju tinggi menghasilkan kawasan tekanan rendah. Aliran udara berhalaju rendah di bahagian bawah rotor menghasilkan kawasan tekanan tinggi. Daya angkat menolak helikopter ke atas. Mari kita lihat soalan C pula. Seorang murid hendak membina sebuah model penyembur racun serangga daripada bahan dan radas yang dibekalkan di bawah berdasarkan prinsip Bernoulli. Bahan dan radas itu ialah air, bika dan 2 penyedut minuman. Dengan hanya menggunakan bahan dan radas tersebut, cadangkan bagaimana murid itu boleh membina sebuah model penyembur racun serangga. Jawapan anda mestilah mengandungi aspek-aspek yang berikut, langkah-langkah yang perlu diambil dan satu rajah berlabel untuk menyokong penjelasan anda. Jumlah markah bagi soalan C ialah 4 markah. Jawapan bagi soalan C1 ialah 2 penyedut minuman diletakkan bersudut tepat dan menyentuhi antara satu sama lain. Udara ditiup kuat melalui hujung penyedut minuman X. Air ditolak ke atas di dalam penyedut minuman Y dan disembur keluar dalam bentuk titisan-titisan kecil. Rajah berlabel ini dilukis untuk menyokong penjelasan jawapan di C1.